naik dalam kahwin sebab dalam kahwin dua boh mok siroi nya golom kanya adik nong jaga harga di hana payah gawat-gawat tak gede tanya urang yang penting berbakti ke Allah, berbakti ke Nabi, berbakti ke guru, berbakti orang tua. InsyaAllah Allah akan muliakan kamu. Hana payah gatai-gatai dah. Ini nang bergat-gat BMNF na FB nan Ramlah pegat nan Angelia lah. Usah. Kenapa ya? Asma binti Abu Bakar gak intat makanan wadah sabi-sabi. Pantau keadaan. Ura kedua Nabi dalam gua Sur. Nabi lelah. Nabi geih. Karena Nabi lelah hana bantai, Abu Bakar genyu aki. Maaf. Genyu aki Abu Bakar. Nabi geih lah di atas fa Abu Bakar. Maka menyenak uronyo adik-adik lun tebik-tebik ulu Aceh. Nah masjid-masjid yang hina Abu Bakar. Dihina Ahlul Bait. Dihina Aisyah yang adalah orang-orang Syiah. Orang Syiah paling hana galak ke Ahlul Bait. Orang Syiah paling hana galak ke Abu Bakar. Orang Syiah yang galak ke Ali bin Abi Thalib. Bahkan dipegah dewanya Jibril salah menurunkan wahyu. Yang betul wahyu kan ke Muhammad tapi ke Ali bin Abi Thalib. Yang awak Syiah. Nabi ke atuh fa Abu Bakar. Itanya menyenau orang atuh fa danyo berarti teman dekat. Long permoh lun ada falun ngan lu isteri tercinta mimi mantang ada falakon berarti mantang cinta lalu menalako hai tim abang adik tengok ke bantai ke coy baik abang adik-adik kan ada fa bang ana moho kena gede-gede li gok nak nah ana tu yang menyata ada fa suami isteri yang baik begitu. Oh ibu-ibu bapak-bapak ikah biar dengar le. Ibu-ibu bapak-bapak suami isteri yang baik seperti itu mesra harmonis sampai tua. Nah ni kala. Ini ni katua ni pajang kecum lako ni. Katua ni. Lako yang god ni jak ulang. Adik abang jak ulang lebe. Muah. Adik abang jak ukudai lebe. Muah. Adik abang lebe muah nyo hanali mi nak kecum ulako na dengku jamun watem kawin foi-foi hana cum-cum li ana god menan mi tanya rumah tangga berharmonis ho mak rumah tangga berharmonis hana mecih jak ublang hana mecih pegawai hana mecih lepeng hana peng rumah tangga begot karena rumah tangganya lagi syurga menyo rumah tangga got rumah tangga aman rumah tangga tanyo lagi dalam syurga menyo rumah tangga hana got rumah tangga hana aman hana bahagia rumah tangga tanyo lagi dalam nura begot rumah tangga maka adik-adik tengok bek salah pilih darah baru bek salah pilih lintu ne kalon tak pilih lintu you pilih pun bertari pelai tari tunggu pelai kalau kena tari perle tawa rumah hek tu tawa iblang hek tu tak rumah tu tamah hek tu dia rumah kata dua nak bertari rumah tu bertari dengku tari rumah ukuranji so dengku ukuranji dro tu tacok kaca tacok cermin dalu ro dile. Ya Allah. Kita rilung 20% ya Allah. Merumpak perumah tadi 21%. Kajut angkut. Bek meno, itanyo tadi 15%, mita perumah yang 85%. Hai tim. Mengantah mak jalan. Ukur haji bertari, perle. Tak punya ngurung tari tak ke mangat ke tak Nyo tak ngurung hana tari. Ukuran draw debek ukuran draw. Karena cantik itu relatif, jelek itu mutlak. Punya cantik relatif ni. Bata dia cantiknya. Bata dengan permoh tu. Macam roh dengan permoh. Nah yang cagrong dua-dua mencagrong. Nya, yang kau gawat musik mandua. Sabah dandut, sabah jazz. Dia lako. Di permoh saya kata dengar.
Nyan ipan curi ini tamang pikiran. Gawat malam-malam pumpa bahai dangin. Ipikir tiga pumpa bahai dangin mandua. Tari perle. Aci ni kalon di perumahan dia ribu. Ibu-ibu ada nak ikat lah. Ikat budak-budak mano baju. Lada merina mano apa tu. Watai jak bak dakwah kau tari-tari. Watai jak kudai kau tari-tari. Watai rumah lagi ni pelet. Watai rumah mukana macam kena wajah buka-buka pak-pak. Dan yang beragam. Ikah pekan bajanya tapi kasut. Abang nak tepung baju kenangan. Kenangan baju buka geti ya. Di mulai geti keraji ikat pagi ke. Menyada tambung-tambung mulai geti kaji ikat pagi ke. Nyambang panjang mulai geti. Geh tu di tiba-tiba di lako lumpuh hantu. Lako lumpuh hantu. Baik kena. Gede. Kalung. Permoh lu dan jok. Lumpuh hantu dengan geh. Gebedah dia permah tu. Di permah bang budah menjerubang. Gepuga lakong. Gepedah lampu gepuga. Abang. Ban ke kanan. Ban ke kanan kepikir atas lah lumpur itu lah. Makaji hutari. Hai. Beta. Uragam. Orina mita uragam beta tari lagi belum kajian lah tari ya dari yang phone tari yang kedua benar harta bacut yang kelih begat keturu yang keput baru aga tapi kepegah di Nabi tari bat yadak nyan yang utama yang gat agama karena menyetari hana gat agama relah tari napeng hana agama relah peng-peng gat keturunan hana agama gedah keturunan maka agama yang pertama pulam uring inang dek mita uring inang yang je pebet ane al ummu madrasatul ula ibu adalah sekolah pertama uring inang jino kamu kawin muda-muda kamu kawin ane mengalih bah hanya pebet padahal alih bah yang urusan mak pebet urusan ayah pebet food ne omi mak na perle anak soleh mak na perle tan Gak tehek kagak mutu ni. Kau nyampe tu. Nya perle pegang, nak perle. Dah mendawa lagi kan. Ai ne. Dah kadang dong kau dah dong lah. Lagi bantu. Nya baru tak kena kadang nampu bi. Tengku tam-tami bet dikatakan nombor sada. Rubahnya tu. Ya rubah bangunannya tu. Ini inang na perle anu soleh. Agam na perle anu soleh. Long pegah cara mita anu soleh. Jino payah mita. Jino kan. Yang phone. Yang no. Mita ayah ngan mak bu saleh salehah telefon. Mak saleh, ayah salehah. Ayah igat, mak igat. Yang minta phone le, buka bandua. Mak paling kurang nayak buat, paling kurang bak Sirajul Huda kelas 7. Oh, hanatuk kelas 7, kelas 6 angkut. Bek datang adik nayak buat nah. Bak tah dayah tah Sirajul Huda. Padin thon dua belen. Dua belen dia buat. Kurang hajat kejen tanjung. Aina mak ayah bersoleh, mak bersaleh, salehah. Nah, benar agama mak, ayah benar agama. Kok bangat dah kalau orang nak agama? Kok bangat dah kalau orang nak agama? Mata tunduk otak kerja. Ni orang nak agama, mata cuma pelam kok. Ikut mangan, buah ni dekat jauh. Bawa mamplam kok kalau dimbok. Urinang yang soleh bak pandangan. Hai, urinang bak soleh bak pandangan. Tak kalau urinang soleh pandangan, hana kalau data agam. Nya urinang soleh. Lakoro ke pedimang. Lakogok hana ke pedimang. Urinang salah, lakogok ke pedimang. Lakoro hana ke pedimang. Bersoleh. Yang phone. Menyepelai anak soleh yang phone, mak bersoleh, ayah bersoleh. Yang kedua,
mak ngan ayah berjet ke sori tauladan. Nyolong pegah ke dor-dor di kampung. Mak ngan ayah berjet ke sori tauladan, berjet ke contoh di rumah. Ane hantabi tu benak, tanya 20 jam ba abah pak mak ok ma. Je kebut. Monya ane tayu sembayang, hana payah ayu sembayang ane. Tanya ayah mak sembayang, ane sembayang. Kan begah? Ilong yu sembayang phone sinyak ko berat. Berat tak? Payah klik. Gelas le SD ni, long tarik dari katu, pok yu. Iklik mak. Iklik mak. Lagi su betul mulan iklik. Long nak pakai klik ke? Ada klik. Tarik ayu anu. Long ko, ko pegat. Long pegang long penaruh cik punya. Iklik ni, long tarik pun pok tu. Mak mana nak pegat anak ni you pegat-pegat. Ai dek, uronyo tayu lagi nyo, singa pegat keroi. Munya uronyo tak biarkan anak-anak semayang sampai dua anak semayang. Tak boleh ke? Iklik lah. Anjir dah pegang abang urino. Beda uring inang ngau ragam. Ni kena mak. Urang agam geus mikir dengan utak. Urang agam pakai utak, urinang pakai perasa. Urang agam 3 bengih dia. Kau pegang je. Nampak aku tu. Yang kabih urang agam. Urinang hana Nya urinang bengih. Lebih sikit malu hai betul le. Nyan kagijak urinang, guola urang agam nyan, mata tak kedua noh lah. Mantap mengeh ke? Padahal urang agam kagijak aja ada lipu bengih tu. Mi, urang agam wate mulai rumah ke tebi rumah kan ya ke buat peremu dengan ron hai gak fikir kan. Pi kadang-kadang urang agam hana gak cit. Kalau urang agam. Urang agam wate bengih ni na yang model semupoh. Yang hana galak. Yang hana galak. Asai ka bengih ngori nang. Kena you. Kena you. Kakak tego. Kelawan ro ni nya urina. Urang inang tercipta dari tulang ru, maka urang inang lembut. Ni urang ada gugah apa? Awan. Uragam. Hoi. Ka, Aimi, uragam yang kedua yang hana galak tu. Uragam asai ka bengih temu proh. Hana temu proh. Proh pingan, prohnyo, proh ye. Tinggal belolom kau bangai. Yang hana gajit. Yang kele, uragam wate bengih pep-pep. Yang hana gajit. Nyan ke pasar duang itik je mun. Mepep-pep nyan urinang. Ai nu urang inang wajib mepep-pep. Nyakan pep-pep ka urinang. Na siro sahabat urinang kok nyan set digam pep-pep. Ai ke fikir ni, mumang. Gejaklah bak Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum Umar. Waalaikumsalam. Legekeun assalamualaikum bagi dengar dalam urinang Umar bin Khattab dengan pep-pep. Lama teh oyat gawai dalam ngai dua ke. Rupanya urinang Umar bin Khattab kok digam pep-pep. Hana jadi melapor gak awak ju. Teruk apa ke buka video dia Umar. Oi. Ada video no? Perkara je deh. Hai deh yo. Lawa. Nah. Bijak. Kurang ada pegah no. Gang aku nak lapor urinang long set digam pep-pep. Hana jadi ahli aku melapor. Pakan di dalam saya gawat. Rupanya perumah saya nak Umar pep-pep cit. Gesah dia Sayyidina Umar. Hai. Bah menan ke dia. Urinang yang menyambut pep-pep lagi kecil ubat vitamin. Makin digam pep-pep makin digam bubut. Makin digam pep-pep makin lerai je. Makin digam pep-pep makin legemut. Menyanak pep-pep takut tu. Mungkin dia tabak. Okey. Ni mak ai ni. Mak tanya, ai. Mak tanya je kalau. Dengar gadai aja. Ija gadai aja ju pepem aja ju. Dengar semua. Iji manga ya jauh dia betul belon teh aku nak tu. Nyai ija dua bam cuci habis. Memang cik kamenan. Uragam galam pepep nyan kena ciptakan ke urinang je uragam. Tanya uragam santai, dak digadam pepep. Ya. Nai anak elak lom, uragam model temenak nyah anak elak dia. Nyan nyambe. Ke urinang papma. Padahal maji mak dia wajib. Nyan na uragam dalam kampung.
Nalam uragam kun kurinang binatang. Yang nak galak dikit. Lagi bui. Kah lagi bui. Latih urinang. 4 lekor bui. Latih ke anak berapa-berapa. Mi. Menyena lakor-lakor ron. Pegah ron lagi bui. Menona kun. Nyok pernah. Ini kena. Lagi bui. Ni ia bantang. Baik ni pedih. Bahunan ni. Ni tu. Biasa 2 malam 3 malam kah nak lengai. Cekeh ron. Oi. Oi. Dek, nak wajak dia. Pu. Nak hembui. Benda ni je. Jadi ni balah tengok. Yang bicara menanya benda politik dan taktik. Lagi Belanda baju. Hai. Agama penting. Anak bersoleh. Yang phone mak soleh, mak soleha, ayah soleh. Yang kedua benar contoh. Yang kelih anak tanya singgah hotel karaya tak ajuk bak abut, tak ajuk bak ilmu agama nak ikulah nak cara anak mit. Hotel tak ajuk bak daya, baik dah fikir-fikir, bah menang ni kede. Alah hai tengku, idan ni pegah mantang tengku mangat ni. Hai mi, anak long tamat SD Bandar Aceh ku ajuk kede. Pakai anak yo yang toto tengku nak ajuk haji wow. Bah menang ni kede. Hana payah tengah-tengah, hana mati. Ilong 6 tahun bak daya hana mati ku mi. Biaya ladom naya ajuk ni badai hendak kakli dia mah. Kakli rumah tidur nampu api. Kita tanya belaka. Kenapa adik klik? Abang enak ngomong. Kita agak sedih Kenapa adik sedih? Anak satu-satunya cowok lagi. Kakli nampu api. Bah menang kedai badaya. Dia nak mit asal katrok badai jika sakit. Dia nak mit asal katrok badai jika ada masalah. Dia nak mit asal katrok badai jika ada mamang. Kak kemasukan dia. Perleci awal je. Ini betul ni. Ni ada badai. Penyakit yang paling kaya menang badai gatai. Maka behir nak dia di biar bla-bla. Hami se curalo. Gitar dengan tepi-tepi. Tak ada ini. Lagi dalam medik lamblang. Nyami, anak dayah yang kau biasa. Ilon mi, anak patih mi. Tahun 2004 lu mengkawin, mantang ngatai jaro mi. Longken bak promo, Bunda hana malay. Ya ada pelaminan. Bunda hana malay jaro abang katai. Pui kun, hana pu bang. Yang penting roh baik katai benda. Katai. Nyana saya ke katai telepon. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Mak. Ya tung adik lah mak. Pakan. Adik sakit. Pun sakit adik. Katai. Patah katai. Malay aku pegah mak. Hai kau pegah je patah katai. Malay ku mak. Hai ngan mak ku malay. Pegah je pada katai. Punggung mak. Katai ba punggung. Ya cok mak sayang. Klik pun ya cok. Ya puak. Boh kalpana, boh pertama macam ke boh. Yang penting pulih. Ka pulih. Nah 3 minggu di rumah kagak intak babi 4 ni cok lah nak ron habi, ka pulih kata haji habi. Alhamdulillah jak dia halu. Nah di belum telefon lah. Assalamualaikum mak. Salam. Pulang ni. Supaya HP kacok. HP gure mak. Gure je bah HP kamu haji bah HP mak. Pakai lah mak. Gatai lah mak. Hai bak punggung ka pulih. Memang bak punggung ka pulih mak. Kami minah mak. Hoi minah. Yang haji aku pegang mak. Ku kai minah badan. Kon mak. Bak jaro. Hana mak. Pada je minah.